kenapa kalau 5 ekor gajah naik sampan, dia tak tenggelam? Kalau fikir logik, dia naik sampan dia akan tenggelam sebab dia berat. 5 ekor. Kenapa dia tak tenggelam? Sampan tu besar kecil? Sampan tu besar kecil? Tak kisahlah sampan. Kenapa dia tak tenggelam? Sebab jawapan apa yang tak bijak? Ya lama sangat. Sebab gajah. Sebab dia elephant. Sebab sampan tu dia macam ada benda untuk tampung dia tu. Salah. Sebab Aku tahu. Sebab gajah tu mana berenang. Salah. Sebab yang naik tu 5 ekor saja. Okay. Naik ekor je. 5. Tak logik. Tapi saya cakap gajah kan? Ekor gajah dia naik. Okay, Seterusnya. Kenapa Kenapa? kambing dan lembu dia bad mood? Sibuk lah. Bad mood. Sebab dia bad and mood. Salah. Sebab kambing tu dia jahat. Tapi kalau lembu tu dia ikut mood. Oh. Okay. Aku tahu dah. Sebab sebab dia bad mood. Sebab dia bad mood. Duit tak semua dia bad dengan mood lah. Ada yang duk pun. Bad mood. Shot sendiri. Bad mood. Bad mood. Betul lah tapi Mi apa yang dia tak besar, dia tak kecil? Mi apa yang tak besar tak kecil? Medium! Aku boleh jawab. Betul lah, medium. Betul lah. Betul. Mi ada potong jadi medium. Medium lah tu gila. Tak cukup ayat dia. Ayat dia tak cukup. Ni tengok aku sebut medium kan? Dia dalam periksa aku betul dah sebab ada kataan medium tu. Tak cukup. Tak kena. Kena. Betul guys. Contoh ayat macam ni. Ikat motor. Betul guys. Saya dah Langkah pasal motor. betul guys. Betul. Siapa salah? Betul guys. Betul medium. Betul. Kenapa burung dia akan balik rumah dia waktu senja? Sebab mak dia suruh balik. Hak ni mesti jawapan sendiri kan? Tak. Mesti jawapan kau sendiri kan? Syaklah. Kenapa dia balik sebelum senja? Lepas senja. Burung. Sebab dia ada sayap lah, dia balik lah. Sebab bapak dia balik. Salah. Sebab dia takut. Sebab mak ayah dia strict parents. Sebab sekali dia nak balik ke rumah. Aku dah agak dah dekat kesian. Aku rasa Aku dah kata dah jawapan dia tu dia buat sendiri. Dia ikut skema bapak dia sendiri. Bapak aku. Baik tahu dia. Kenapa Susu diletakkan kena letak dalam peti ais. Kenapa susu kena letak dalam peti ais? Sebab tidak basi lah. Sebab expired. Dah. Susu milk. Ini jawapan asli ni? Tak. Kalau jawapan asli kau tak boleh jawab. Dah. Tak tahu. Aku tak mau dengar jawapan dia. Aku tak mau dengar jawapan dia. Kenapa susu kena letak dalam peti ais? Kalau dia letak gula, dia jadi peti ais. Jawapan dia tengah pergi mana ambil ni? Dia tengah nampak sini kau. Dia aku nak bagi mata sebab mana? Sebab aku. Okay, ni last.
Cicak apa? Blink to us if you need help. I blink to us. I need help right now. Okay, cicak apa yang bahaya? Cicak man. Salah. Spiderman. Salah. Cicak apa? Cicak pasal ni apa tau? Lizard man. Ni. Aku malah nak fikir ni. Sebab aku tahu jawapan dia. Jawapan tak cerdik. Cicak. Salah. Sebab dia banyak dinding. Salah. Tak tahu. Dah. Cicak apa yang paling bahaya adalah, saya tak masuk dalam konten ni. Saya tak masuk dalam konten ni. Cicak nafas. Cicak nafas. Cicak nafas. Cicak nafas kan? Banyak. Bukan. Cicak sesak nafas. Tak banyak bahasa Melayu lah. Cicak nafas. Umi. Cicak nafas. Geli dong tengok. Umi. Bye. Terima kasih untuk konten hari ni. Cicak nafas. Masuk orang. Saya tak masuk konten ni. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Assalamualaikum. Bye. Jangan tengok konten ni tolong. Dah habis dong konten ni.